Selamat datang ke sesi kupasan kita. Pernah tak anda terfikir macam mana satu teks yang sama boleh difahami dengan cara yang sangat berbeza oleh pemikir yang berlainan? Hari ini kita nak rungkai satu babak yang memang luar biasa dalam tradisi keilmuan Islam. Kita akan selami macam mana tiga ulama gergasi, Ibnu Kathir, Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melihat, menghayati dan mentafsirkan surah Maryam menggunakan lensa kepakaran mereka yang memang jauh berbeza antara satu sama lain. Cuba bayangkan surah Maryam ni macam sebuah kaleidoskop. Bila kita pandang melaluinya, permata kat dalam tu tetap sama tapi bergantung pada lensa apa yang kita pakai, ia akan pancarkan warna dan bentuk yang berbeza-beza. Menarik kan? Macam itulah surah ni. Bagaimana satu surah mampu mengajar kita sejarah yang solid, hukum ahkam yang sangat praktikal dan dalam masa yang sama menyelami psikologi jiwa manusia yang paling dalam. Semuanya serentak. Itulah magic yang berlaku bila kita gabungkan pandangan ketiga-tiga tokoh hebat ni. Okey, jom kita tengok roadmap kita hari ini. Pertama, kita ada 3 lensa surah Maryam. Kemudian, kita akan teliti sejarah bersama Ibnu Kathir, masuk ke bab fiqh dan adab bersama Imam Nawawi, selami penyucian jiwa dengan Ibnu Qayyim, dan kita akan tutup dengan satu kesimpulan 3 dimensi. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, 3 lensa surah Maryam. Di sinilah kita akan lihat bagaimana setiap ulama ini bawa lensa akademik mereka yang tersendiri bila meneliti ayat-ayat Al-Quran. Jadi ceritanya begini, kita berhadapan dengan 3 pakar utama dalam 3 bidang yang berbeza. Ibnu Kathir, beliau ni memang pakar dalam tafsir yang berasaskan sejarah dan riwayat. Kemudian kita ada Imam Nawawi yang menguasai hadis dan fiqh, iaitu fokus kepada amalan praktikal. Dan yang ketiga, Ibnu Qayyim yang lebih memfokuskan kepada tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Untuk kita betul-betul faham surah Maryam secara holistik, kita kena tengok teks ni melalui fikiran, terjemahkannya jadi tindakan fizikal dan akhirnya rasai kebangkitan rohani dalam jiwa kita. Seterusnya, bahagian kedua. Ibnu Kathir, sejarah dan riwayat. Melalui karya agungnya iaitu Tafsir Al-Quran Al-Azim, di sinilah asas kefahaman fakta kita dibina dengan kukuh. Kalau anda nak tahu, metodologi yang Ibnu Kathir guna ni dipanggil tafsir bi'al-ma'thur. Senang cerita, beliau tak mentafsir pakai agak-agak atau logik semata-mata. Beliau terangkan Al-Quran tu guna ayat Al-Quran yang lain ataupun guna hadis sahih dan kata-kata para sahabat. Jadi setiap huraian yang beliau bawa tu memang bersandar pada rantaian penceritaan yang sangat otentik dan terbukti. Tak ada unsur rekaan. Nah, apa yang betul-betul menarik kat sini ialah cara Ibnu Kathir guna riwayat sahih untuk sahkan peristiwa-peristiwa ajaib dalam surah Maryam sebagai satu fakta sejarah yang mutlak. Contohnya, bila beliau cerita tentang Nabi Zakaria yang dapat anak pada usia yang dah terlampau tua atau penciptaan Nabi Isa melalui Maryam tanpa seorang bapa, beliau terus bawa dalil untuk tepis segala mitos atau hurafat yang selalu masyarakat luar kaitkan dengan kisah-kisah ni. Beliau letakkan mukjizat-mukjizat ni atas satu landasan sejarah yang tak boleh disangkal lagi. Dan beliau bukan sekadar bercerita tau. Ketegasan fakta sejarah ni beliau gunakan untuk pertahankan akidah kita. Anda tengok pada ayat 88 hingga 92, bila Al-Quran menyela keras dakwaan bahawa Allah mempunyai anak, Ibnu Kathir terus bawakan dalil naqli iaitu wahyu dan dipadankan dengan dalil akli iaitu logik akal. Ini memberikan satu sanggahan yang sangat tegas. Beliau jelaskan betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap kenyataan syirik macam tu. Oh, sebelum kita beralih ke tokoh seterusnya, saya nak anda perhatikan nota tentang nidaan khafiyah ni. Waktu kupas ayat 3 dan 4 pasal doa Nabi Zakaria, Ibnu Kathir tekankan satu standard ketakwaan yang cukup tinggi, iaitu berdoa dengan suara yang perlahan dan tersembunyi. Kenapa agaknya? Sebab sejarah para Nabi menunjukkan bahawa doa yang sunyi dan rahsia inilah doa yang paling dekat dengan keikhlasan. Ia jauh sama sekali dari sifat nak menunjuk-nunjuk. Hebat kan? Seterusnya, kita masuk ke bahagian ketiga. Imam Nawawi, fiqh dan adab. Sekarang kita beralih dari sekadar mengetahui sejarah kepada melakukan tindakan fizikal. Satu benda yang membezakan Imam Nawawi ni, beliau sebenarnya tak tulis sebuah kitab tafsir yang penuh dan khusus untuk surah Maryam. Tapi pendekatan beliau sangat-sangat berpaksikan solusi harian. Beliau ekstrak panduan amalan, hukum perundangan dan tata cara dari ayat-ayat tersebut. Lepas tu, beliau kumpulkan panduan ni dalam manual praktikal beliau yang memang sangat popular sampai hari ni, macam kitab Al-Adhkar, Riyadus Salihin dan Al-Tibyan.
Sebagai contoh praktikal, cuba tengok macam mana Imam Nawawi tukarkan bacaan ayat 58 kepada satu interaksi fizikal. Ayat 58 ni kan ayat sujud sajadah. Dalam kitab Al-Tibyan, beliau tak sekadar ulas makna ayat tu je, tapi beliau gariskan proses perbuatannya. Maknanya, bila anda baca atau dengar je ayat ni, anda dituntut untuk menghayatinya dan terus segera letakkan dahi ke lantai untuk sujud tilawah. Nampak tak? Ia secara langsung mengubah pembacaan teks menjadi satu aksi kepatuhan serta-merta. Tambahan pula, Imam Nawawi sangat cemerlang dalam jadikan watak-watak surah Maryam ni sebagai penanda aras tingkah laku harian kita. Dalam Riyadhus Salihin, beliau petik kisah Maryam yang diuji dengan tuhmahan masyarakat untuk ajar kita konsep tawakal dan iffah, iaitu macam mana nak pelihara kesucian diri. Beliau juga gunakan ayat 14 dan 32 tentang Nabi Yahya dan Nabi Isa untuk tegaskan kewajipan birrul walidain, iaitu berbakti kepada mak ayah. Bagi Imam Nawawi, Al-Quran ni adalah manual tentang macam mana kita patut berakhlak setiap hari. Masuk ke bahagian keempat, Ibnu Qayyim, penyucian jiwa. Di sini, kita perlahankan sikit rentak dan menyelam lebih dalam, jauh ke dalam lubuk hati kita. Untuk lensa yang ketiga ni, Ibnu Qayyim gunakan kaedah tafsir isyari atau tazkiyatun nafs. Kalau tadi Ibnu Katsir bagi kita fakta yang kukuh dan Imam Nawawi tunjuk arah gerakan fizikal, Ibnu Qayyim pula fokus untuk bongkar rahsia psikologi, kerohanian dan seni mengabdikan diri kepada Allah. Melalui tulisan beliau, kita dibawa menelusuri apa sebenarnya hikmah ketuhanan yang tersembunyi di sebalik tabir luaran cerita-cerita ni. Ini antara pemerhatian psikologi yang paling mendalam dari beliau. Anda ingat tak masa Nabi Zakaria berdoa minta zuriat, baginda mengadu pasal tulangnya yang dah rapuh dan rambut yang beruban putih. Ibnu Qayyim kata, ini bukanlah satu rungutan. Sebaliknya, ini adalah satu tawassul, cara untuk kita rapatkan diri dengan Allah. Mengakui kelemahan dan kerapuhan diri kita yang kerdil ni di hadapan Tuhan yang Maha Kuat, itu adalah seni doa yang paling agung. Sebenarnya, kerentanan kita itulah yang menjadi kekuatan utama kita bila berhadapan dengan pencipta. Anda ingat lagi tak ayat 58 tadi? Pasal para nabi yang menangis dan bersujud, yang Imam Nawawi bincangkan hukumnya tu. Menariknya, Ibnu Qayyim tengok ayat yang sama, tapi dari sudut jiwa dalam kitab beliau Al-Fawaid. Bagi beliau, menangis dan merintih bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah adalah bukti paling kukuh yang seketul hati tu masih hidup dan bersih. Kalau hati kita asyik rasa keras je bila dengar ayat Tuhan, itu mungkin petanda spiritual kita sedang tenat. Dan kemuncak kebebasan dari sifat materialisme ni dapat kita lihat bila Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh bincangkan tentang malaikat Jibril meniupkan roh ke dalam Maryam. Peristiwa penciptaan tanpa bapa ni, kata Ibnu Qayyim, sebenarnya bertujuan untuk bersihkan minda kita dari terlalu terikat dengan logik sebab dan akibat duniawi semata-mata. Ia mendidik jiwa kita untuk capai keyakinan total, kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, maka jadilah ia, menembusi dan melangkaui apa saja batas hukum alam yang kita tahu. Fakta sejarah, manual tindakan dan rahsia psikologi roh semuanya terkandung dalam surah yang sama. Jadi, kita tiba di bahagian akhir, kesimpulan 3 dimensi. Mari kita rumuskan perjalanan kita hari ini. Pertama, Ibnu Katsir bekalkan minda anda dengan fakta sejarah dan riwayat sahih supaya pasak keyakinan anda utuh. Kemudian, Imam Nawawi ambil alih tugas tu untuk pandu tubuh badan dan akhlak anda dengan amalan praktikal yang sangat jelas. Dan akhirnya, Ibnu Qayyim memeluk roh anda, membawa anda menyelami lautan tadabbur dan sucikan emosi bila berhadapan dengan Allah. Jadi, untuk kita betul-betul kuasai Al-Quran, kita sangat perlukan ketiga-tiga dimensi ni, minda, tubuh dan jiwa. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk direnungkan bersama. Antara riwayat sejarah, amalan praktikal dan penyucian jiwa, lensa manakah yang selalunya dominan bila anda buka lembaran Al-Quran hari ini? Atau adakah kita sekadar membacanya kosong tanpa guna mana-mana lensa? Terima kasih banyak sebab luangkan masa dalam sesi kupasan kita kali ini. Teruslah membaca, teruslah mengkaji dan yang paling penting, lengkapkan diri anda dengan pelbagai dimensi ilmu supaya setiap ayat Tuhan yang dibaca benar-benar hidup dan berimpak pada setiap inci kehidupan anda. Sampai kita berjumpa lagi.